Ini kisah saya dengan 1 gram. Kenapa 1 gram? Kenapa bukan 1 dinar? Kenapa bukan 10 gram? Okey, ini adalah permulaan pertama kenapa saya mulakan simpanan emas. Pada tahun 2022 dulu, saya mula cari di mana tempat yang paling mudah untuk saya dapatkan aset, aset yang paling mudah untuk saya simpan dan paling mudah untuk saya jaga. Saya nak beli rumah, saya kena ada duit yang banyak. Saya nak beli tanah, pun sama juga. Saya kena ada duit yang banyak. Tetapi berbeza dengan emas. Emas ni pada tahun 2022 dulu, harga dia sekitar RM250 je. Hari ni, 1 gram yang sama ni, harganya sekitar RM600. Saya tak payah buat apa-apa pun. Emas ni saya simpan dekat public safe saya, ataupun saya simpan di tempat yang selamat. Saya tak payah nak maintenance, saya tak payah nak cuci, gosok ke apa, tak payah. Saya just simpan je. Saya peram dan bila saya dah capai matlamat saya, baru saya jual. Sebab itu antara sebab kenapa saya simpan emas. Walaupun harga 1 gram hari ini sekitar RM600 plus minus, saya still boleh simpan dengan harga RM250. Dekat mana saya boleh simpan? Dekat Public Gold. Dengan Public Gold, kita boleh simpan serendah RM100 sahaja, konsisten setiap bulan sehingga dapatkan 1 gram seperti ini. Walaupun bajet tak banyak, kita still boleh menabung. Nak mulakan simpanan emas dan nak tahu cara yang paling mudah adalah tekan butang sign up, follow saya. Ingat emas, ingat Afiq Mishan.